Kayaknya tuan nak educate yang orang yang main e-sport ni adalah bukan kau main je. Betul. Tapi kau kena tengok di sudut business side. Kau tengok daripada mana duit tu datang. Kalau semua nak jadi pemain, siapa nak jadi coaching staff? Siapa nak jadi management? Siapa yang nak jadi league operation? Sama juga macam bola. Semua orang nak main bola, betul. Tapi dia memilih jadi fisio sebab pada dia itulah peluang pekerjaan yang lebih berpeluang. Macam tu. Kayaknya dalam e-sport ni, kita ambil lah ML sebagai contoh. Kita ada player. Dan selain dari player, apa macam tuan kata tadi, dalam pasukan bola dia ada fisio, dia ada coach. So player. Okay, player berapa orang? Player mungkin 7-8 orang. Okay. Coaching staff dalam 3 orang. Lepas tu kita ada management yang menguruskan orang punya jadual training, diorang punya lepas tu diorang ada mental coach. Mental coach? Ada mental coach. Okay. Lepas tu diorang ada juga team production yang nak kena jaga diorang punya content. So selain daripada tu diorang ada juga merchandise. Atau kalau dalam industri lakonan ni budak-budak wardrobe lah. Wardrobe. And then kalau dalam liga tu sendiri ada league operation, ada marshal, ada referee. So benda tu full ekosistem.